Timbalan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Wan Ahmad Wan Omar membuat sidang media sempena taklimat pasukan penguatkuasa kempen pilihan raya di Shah Alam hari ini. Wan Ahmad memberi peringatan kepada semua pengundi berdaftar supaya mematuhi undang-undang dan peraturan proses pilihan raya supaya pilihan raya boleh berjalan dengan lancar. Selain itu, Wan Ahmad juga menerangkan bahawa setiap nama yang ada di dalam daftar pemilih berhak mengundi tanpa ada sebarang keraguan. Wan Ahmad juga berkata, daftar pemilihan yang sedia ada dibersihkan setiap hari sehingga hari parlimen dibubarkan. Mana-mana pengundi yang enggan mematuhi arahan ketua tempat mengundi atau enggan mematuhi peraturan-peraturan proses pilihan raya di dalam tempat mengundi, iaitu dalam bilik saluran tempat mengundi itu, maka SPR tidak ada pilihan melalui ketua tempat mengundi kita akan minta pengundi itu keluar daripada tempat mengundi kerana pengundi itu nampaknya mungkin mencuba untuk mencetus masalah dalam tempat mengundi, iaitu mencetus masalah kepada proses pengundian. Kita ada 13.3 juta rakyat yang berdaftar sebagai pengundi. Ada di antara mereka yang mungkin tidak faham peraturan, mungkin yang ingin melakukan sesuatu kerana orang lain mengajar dia supaya berbuat begitu. Jadi dia tidak menyemak pula dengan SPR, dia tidak membaca pula peraturan-peraturan, dia tidak menyemak laman web SPR, dia mengikut saja apa yang orang cakap. Sekian berita IMR.